Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak review secara kan secara tak ada dah lama sangat. Mungkin 5 minit gitu dah. InsyaAllah untuk apa? Untuk hak baru lah. Untuk apa? Keluar itu baru blok kilo ni. Tak belakang kau ni. Nampak dah belakang tak? Tapi tak dia tak stabil mana. Cik OKU sikit. Memang berlaku jatuh jatuh dah. Tak apa comel dia, tak apa kau tu. Tak apa gadik dia panggil Kelantan panggil. Gadik ke apa bahasa luar. Tak apa molek lah. Wah, ni bocah kena jatuh. Oh, nak berlaku. Bapak dia ni tak stabil berlaku ni. Okey. Oh, jatuh juga. Okey, keluar Kino waktu bit ni lah, waktu baru. Untuk dah habis stator dah deh. Untuk bit ni. Jadi untuk melekat ke semua dok. Demo kena beli untuk apa? Galaxy Defender version kecil-kecil tu. Daripada asal nombor 2 asal. 2. Daripada nombor 2 lagi. Daripada nombor 2 dia tu bit Nisa. Atau apa nak? Ni, 3 ni tu bit. Untuk tangan kepala dia. Lepas 3 lagi tu Galaxy Defender version 3 lah. Okey. Jadi memanglah hak tu memang kalau boleh hak tu memang kompas hak mu lah. Awak mahu nak kalau apa 02 tu memang confirm boleh dia. Banyak boleh untuk ijal. Alah kali ni waktu wek enggak ni. Anak yang bloki dah mati howe. Hak depan ni koleksi untuk ijab ni lah, ijab Galaxy Defender Galaxy version. Allah. Ayuh hetek kau dia ni. Best lagi tu the version Galaxy version, Galaxy Defender version. Oh, pening. Ini nombor apa? Start lebih nombor 2, nombor 3 sampai nombor 4 kot. Nombor 2 3 4. Complete dah ni. Kalau tak complete lagi dinosaur lagi. Hak apa terus apa panggil? Oh, besar tu. Begitulah. Kalau ada belakang green lock apa sebut ke apa ada belakang dah. Hak ni lengkap dah. Betul lengkapnya bang ni. Rasa hak dinosaur pun dia akan buat gini juga ni rasa. Confirm. Hak tu lagi meletup ni. Ni hak hijau hak dia tak save belakang lah. Oh, hak ni kat boleh tak mau ni. 3 4 putih ni. Hak belakang tu sungguh lah. Dah kali beli untuk pak dia kaki. Lepas tu macam apa untuk pinggir dia tu. Lepas tu hak ni yang berdua pada kepala. Lepas tu je lah. Tak ada. Awak mojo boleh harga murah juga lah. Ada 50 riyal boleh. Lah ni kau tengok ada Shopee. Seller Cina je buahnya dalam 150 ke 200 kot. Pak dia gitu gila tu. Mojo sambal bawah. Dok dah mahal sangat. Alhamdulillah aku boleh awal murah. Okey. Tak apalah. Kita tengok pada apa? Sekejap aku letak dulu lah. Nak pergi ke apa? Nak pergi dua tangan ke? Sekejap. 5 minit. Dia blur sikit lah. Aku letak tepi. Aku letak depan dah. Sebab dia tak stable. Dia macam berat sebelah. Ya tu kan tempat tinggi ni. Stable mana kau ni? Aku singgung ni. Stable. Kaki dia tu macam apa agak tau. Lekuk jatuh.
Boleh lah kot. Nanti kawan apa? Tunjuk detail sikit. Cuba kita tengok sikit. Tunjuk dulu. Tak tahu. Jatuh. Okey, boleh lah tu. Okey, gini. Okey. Awal tu malah gelap mata letak tepi komputer. Ginilah dia lebih kurangnya. Hak ni biasa daripada version 2. Hak ni pun biasa version 2. Lepas tu body dia ni lah atas ni. Version 2. Hak ni hak 3. Ini hak 3. Lepas tu apa? Pinggir dia tu hak 3. Okey, begitulah detail dia. Lepas tu bedi boleh bedi tangi. Ada lah. Joint dia lah. Gitu. Nak pasal dia tak ada lah payah mana. Okey. Oh, mesti jatuh yang kau ni. Okey, gitu lah. Tak apa stabil mana. Nanti kena letak stand. Stand dia macam ni tu. Sekejap. Aku jatuh. Sekejap. Allah Akbar. Jatuh telefon kau dulu dah. Ya dah. Tu dia. Sekejap. 7 minit juga boleh tak save. Tu gitu. Kau jangan main sikit. Dah payuh lah nak suruh dia ke apa. Belum pula lah. Merah ni soha. Okey. Tak betul dah. Tengok apa mana. Ya lah betul dah. Ni kotak dia. Kan nak jadi blur ni. So tu hijau. Gitu. Boleh pula. Jomel. Aduh. Macam-macam. Gitulah kata dia. Tak apalah. Gitulah kawan review. Okey. Okey. Sekian dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.